Inilah kisahku, budak baru yang tak tahu apa yang nak diharapkan. Tempat baru, wajah baru, semuanya rasa asing. Sampailah satu saat Allah kirimkan dua insan untuk ubah takdir aku. Assalamualaikum. Apa? Aku Danish. Oh, inilah budak baru yang saya cakap. Oh, ini ke? Nama aku Aikal. Aku duduk tembok lah. Alah, aku nama aku Din kan. Jom lah, kita sekelas. Setiap kali yang kami. Langkah kami ke kelas masa tu, terbinalah satu cerita yang paling indah. Semakin hari, semakin aku rapat dengan mereka. Daripada orang yang aku tak pernah kenal, kini mereka lah yang paling aku hargai. Gelak tawa, usik-mengusik, semua tu buat aku sangat bahagia. Mereka bukanlah sekadar kawan sekelas, tapi mereka lah keluarga keduaku. Tanya kampung aku, jom. Jom lah, kita nak main apa? Kita ronde cukup lah. Alah, tak payah. Ronde bosan lah. Petang-petang main lah sikit, apa. Tu nak main apa? Main futsal ke. Bola siapa ada? Kau ada bola? Tak payah pakai bola kau. Bola kau tak ada angin tu. Kita nak pakai bola apa? Ada bola Cikgu Izlan lah. New Zealand, ada bola? Ada. Ni, kau boleh datang petang? InsyaAllah boleh, kalau mak aku kasih lah. Kau naik apa? Motor lah. Kau ada lesen ke? Yelah. Dia masa kau ambil lesen. Lama kot. Gempak tu. Dulu kan, kau rasa first datang sekolah ni senyap ke? Ya tu. Sekarang tu dah bising gila lah. Kau meriah lah sekarang. Masih lalang. Lah, biasa lah. Alah. Pipi kita. Kau nanti lepas SPM nak sambung belajar mana? Bila aku melihat mereka, aku sedar kebahagiaan kadang datang hanya daripada perkara yang kecil saja. Sampailah satu hari. Bahasa Melayu dah. Ini Dan ekonomi dengan bukan ketua. okey, jawapan dia apa dia? 2 dan 3. Baik ya, cikgu ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM untuk batch 08. Cikgu doakan semoga korang semua dapat keputusan yang baik, cemerlang ya, yang terhebat, terutamanya untuk mata pelajaran sejarah. Ingat ya, tak ada apa yang mustahil melainkan usaha kamu ya, bersungguh-sungguh. Jadi cikgu doakan batch 08 mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya untuk mata pelajaran sejarah. Amin. Amin. Hari ini baru aku faham, tak semua yang rapat akan selama bersama. Kadang sesuatu yang indah cuma datang sekejap saja, tapi kesannya akan sampai bila-bila. Allah ingin mengajarku untuk terima qada dan kadarnya, dan setiap detik yang aku lalui akan aku hargai sampailah aku tua. Mungkin pada masa ini aku berjalan seseorang, tapi sampailah satu ketika Oh, kenapa ni? Kau tak nak kawan dengan kami ke? Tak, kita SPM. Janganlah macam ini. Okey je kau mah. Lah, relax Dis. Kami ada je untuk kau. Edo, kau kan kawan kami. Kami takkan tinggalkan kau seorang hari ni. Dia janji sama-sama. Walaupun habis SPM nanti, dia tetap sama. Janji? Janji. 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 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danish. Saya Aikal dan saya Daniel. Sebelum kami pergi, inilah warkah kami. Kalau nak cerita pasal sekolah ni, terlalu banyak sangat kenangan kita boleh lihat. Setiap pagi bila kita datang sekolah, maka kita akan rasa macam tak bersemangat lah. Tapi bila kita lihat saja kawan-kawan kita datang, muka yang tak bermaya itu akan jadi paling manis sekali di sekolah kami. Dari masa perhimpunan sampailah waktu balik, semuanya ada cerita masing-masing. Kadang
kena marah dengan cikgu sebab kita banyak sangat cakap dalam kelas. Tapi itulah yang buat saya ingat sampai sekarang. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat saya membesar, tempat saya belajar erti kawan, erti sabar dan erti usaha. Bagi saya pula, yang paling saya rindukan nanti silakan kawan saya yang ada time susah senang, yang sama-sama study last minute, time exam, yang sama-sama gelap bila time cikgu buat lawak. Ini semua nampak kecil tapi penuh bermakna bagi saya. Dia dapat jadikan hari-hari kita penuh bermakna. Dan bila tengok kita semua dah makin besar, saya sedar masa memang makin cepat. Bagi saya, sekolah ni ibarat bab paling indah dalam hidup. Dari hari pertama masuk kelas sampai hari terakhir kita duduk sama-sama, semuanya akan saya simpan dalam hati. Cikgu-cikgu yang tak pernah jemput menegur, mengajar dan mendoakan kita. Terima kasih. Tanpa cikgu, takkan ada kami hari ini. Setiap langkah di sekolah ini ada kisah, dan setiap kisah tu menjadi sebahagian daripada siapa diri kita sekarang. Terima kasih cikgu, terima kasih ibu bapa, terima kasih kawan-kawan dan terima kasih atas semua detik indah yang pernah kita lalui bersama. Bye. Ulah batch 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2025 SMK Buyung Adil. Saya ucapkan selamat menjawab dalam SPM nanti. Buat yang terbaik dan pastikan dapat keputusan yang cemerlang. Semoga berjaya. Cikgu mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2025 kepada pelajar-pelajar SMK Buyung Adil batch 08. Semoga mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Buat yang terbaik. Ingat Allah sentiasa, doa selalu, tawakal banyak-banyak dan jangan lupa berusaha sehingga ke hari keluar keputusan peperiksaan. Okey, selamat maju jaya dan selamat berjaya. Mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan untuk pelajar SMK Buyung Adil. Okay. Semoga anak-anak semua dapat menjawab soalan dengan baik dan dapat menjawab soalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian minggu depan adalah ujian bertutur bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Harap anak-anak dapat menjawab ujian lisan dengan baik dan cemerlang. Okay. Berguru ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar umpama bunga kembang tak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parafsa binti Abdul Rahim, guru bahasa Melayu, ingin mengucapkan kepada semua calon 2025 SPM 2025 semoga cemerlang dalam menghadapi peperiksaan SPM. Bukan saja kamu cemerlang dalam akademik di dunia ini, tapi malahan juga kamu cemerlang di akhirat. Seimbang kejayaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum and hello everyone. My dear Adilians, I wish you the very best of luck. Stay calm, stay focused and believe in yourself because we, your teachers, already do. No matter the outcome, we are already proud of you. So Adilians, be the best, be the top. Hari yang dinanti sudah tiba. Inilah masa untuk membuktikan usaha dan kesungguhan anda semua selama ini. Cikgu doakan semoga kalian semua dapat menjawab kertas matematik dengan tenang, yakin dan penuh fokus. Ingat, setiap soalan ada jalan penyelesaiannya. Baca dengan teliti, rancang langkah dengan bijak dan semak jawapan sebelum tamat masa. Teruskan berjuang hingga ke akhir waktu. Cikgu amat berbangga dengan setiap usaha dan semangat kalian. Semoga kejayaan cemerlang menjadi milik kita semua. Okay, salam sayang dari cikgu dan juga cikgu-cikgu matematik SMK Buyung Adil. Cikgu ucapkan semoga kalian semua terutamanya batch 08 dapat menjawab peperiksaan SPM dengan penuh cemerlang. Buat betul-betul. Ingat, tak ada apa yang mustahil melainkan kamu usaha dengan betul-betul. Apa yang kamu usahakan, itu yang kamu dapat. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu buat. Jadi, selamat menduduki SPM 2025.
Semoga semua calon SPM 2025 cemerlang dalam peperiksaan, khususnya buat calon kimia dan juga sains bagi SPM 2025. Yakinlah bahawa semoga usaha kita akan membuahkan hasil cemerlang. Saya teruskan berjuang. Saya di sini ingin mengucapkan selamat berjaya dan semoga berjaya dengan cemerlang dalam SPM 2025. Dan semoga berjaya dengan cemerlang dalam semua bidang yang diceburi. Be the best, be the top. Okay, salam sejahtera buat anak murid saya. Saya ucapkan selamat maju jaya, terus cemerlang, jawab exam biar baik, jawab semua soalan, target biar tinggi. Okay, good luck untuk semua pelajar murid. Cikgu ucapkan semoga semua pelajar tingkatan 5 dapat menjawab SPM dengan berjaya, dengan tenang dan diberi kesihatan yang baiklah sepanjang menjawab SPM. Good luck semua. Kepada batch 08, cikgu doakan semoga awak berjaya menjawab soalan SPM dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Terutama sekali student cikgu, perniagaan dan juga prinsip perakaunan. Good luck guys. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua calon-calon SPM 2025. Good luck for your exam.